Bayangkan, usia 54 tahun masih mampu lahirkan bayi sihat 3.5 kilogram. Ramai kata mustahil, tapi kuasa Allah melebihi segala statistik. Tapi, apa sebenarnya rahsia di sebalik wanita boleh hamil lewat usia ni? Apa yang mempengaruhi seorang wanita putus haid awal atau lambat? Genetik main peranan besar. Kalau mak atau nenek anda menopause lambat, contoh umur 52 ke 55, anda pun besar peluang lewat menopause. Sebab jumlah telur, ovarian reserve dan ketahanan hormon sangat diwarisi. Gaya hidup dan kesihatan umum. Merokok, tekanan tinggi, gaya hidup tidak sihat boleh cepatkan menopause. Pemakanan sihat, berat badan stabil, aktif bersenam boleh lambatkan proses penuaan ovari. Kondisi kesihatan tertentu. Penyakit autoimun, rawatan kemoterapi atau pembedahan ovari boleh percepatkan menopause. Apa risiko mengandung di lewat usia 40 tahun ke atas? Risiko keguguran lebih tinggi. Risiko kelainan kromosom seperti Down syndrome, meningkat risiko tekanan darah tinggi dan kencing manis dalam kehamilan, risiko bersalin pramatang atau pembedahan cesarian lebih tinggi. Tapi, dengan pemantauan antinatal rapi, gaya hidup sihat dan pemakanan betul, ramai wanita berusia masih boleh lalui kehamilan dan bersalin dengan selamat. Kenapa ada wanita hamil lewat usia? Tapi okey je, kerana faktor kombinasi, genetik kuat, ovum masih sihat walau usia lanjut. Hormon masih stabil lebih lama daripada biasa. Gaya hidup sihat dari muda, makan sihat, berat stabil, aktif. Kehamilan dipantau ketat oleh pakar dari awal, early intervention, mindset dan kesediaan emosi kuat. Wanita ini lebih rileks dan faham badan sendiri. Bila rahim dan hormon wanita cukup sihat, Allah izinkan rezeki zuriat walaupun usia dah emas. Rezeki anak memang hak mutlak Allah, bukan semata-mata statistik manusia. Apa wanita boleh buat kalau nak jaga kesuburan walau umur makin meningkat, jaga kesihatan hormon mulai usia muda? Amalkan pemakanan tinggi antioksidan dan rendah gula, cukup tidur dan kawal stres. Amalkan FRT setiap hari sebelum sarapan untuk support hormon, rahim dan kualiti telur. Bila Allah kata kun, maka jadilah. Usia bukan penghalang mutlak bila bercakap soal rezeki zuriat. Yang penting, usaha jaga tubuh dan jiwa. Komen, saya percaya pada rezeki kalau anda pun terinspirasi. Dan jangan lupa follow untuk lebih banyak kisah dan ilmu kesuburan yang real, penuh harapan dan berjiwa.